Ini pokok petai guys. Ini kira masuk 3 tahun lah. 3 tahun. Mungkin tahun depan boleh berbuah nih guys. Kalau jaga elok-elok boleh berbuah nih guys. Oke, semoga dia tumbuh dengan sehat dan kuat. Oke sahabat, sekarang kita berada di Patu. Kita masih lagi korek lubang nih guys. Kerana baja ni kita tak tabur di atas guys. Baja ni kita korek lubang, kemudian kita masukkan ke dalam lubang, kemudian kita kambus dia semula, supaya dia tidak hilang dilarikan oleh hujan lebat. Ini juga salah satu cara untuk menjimatkan kita punya baja guys. Oke, lubang yang telah dikorek sudah siap. Sekarang kita letakkan baja ke dalam lubang inilah guys. Kita pacakkan sebatang kayu sebagai penanda bahawa di tempat ini kita pernah letak baja. Lepas tu kita tutup semula tanah ni guys, tutup semula. Okey, lubang pertama sudah siap guys. Ini lubang yang kedua guys, lubang yang kedua. Kita masukkan baja tai ayam ni ke dalam lubang sahabat. Ini penanda yang kedua. Yang penanda ni jangan lupa lah guys. Kemudian kita tutup semula lubang dia. Yang angka sedang korek ni, yang ini lubang yang ketiga sahabat. Okey, angka letak 3 lubang sajalah untuk satu pokok ni. 3 lubang saja sahabat. Okey, ini penanda yang ketiga. Kita pacak dia guys.